Good morning guys. Hari ni kita nak pergi short vacay 2.0. Nak pergi mana? Tunggulah. Janganlah skip video ni. Okay, first stop kita. I'm so hungry guys. Tadi kat Sungai Koyan kita pergi makan tapi macam tak ada selera. So sekarang saya kelaparan. Aku tak tahu dah, aku terbiasa tengok screen ni instead of look here. Sebab kan ni boleh tengok muka aku kan. Look at the view guys. Sangat cantik. Wow. Tadi turun sedap lah. Turun bukit kan. Nak mendaki, nak menapak balik. Oh, not my thing. Tapi sesekali kan. Cantik kan view. Sebab aku tak pakai hijau. Mentang-mentang sekarang zaman-zaman dia ni minat hijau. Capek. Okay, ni lah tangga impian yang kita kena daki. Usaha tangga kejayaan, faham tak? Letih lah. Kita pergi Sheep Sanctuary. Hello. Comel. Bye. Hello. Jangan bising kat aku kau ni takut lah. Hey. Bye-bye. Ni anak dia. Bye-bye. Kita sampai tempat tinggal kita. Tada! Okay guys, kita nak pergi mandi swimming pool. Mengentan-gentan je kan. Kat mana-mana pun nak mandi swimming pool. Ni sebab kebetulan ada swimming pool. Biasanya kita stay Cameron, kita tak ada swimming pool kakak kan. Dia sejuk tapi tahap sejuk dia 6.5/10 lah sebenarnya. Dia kata dia on heater dah, tapi still rasa sejuk. Tapi sebab kita nak try rasa mandi pool dekat Cameron, kan tak pernah kan. So boleh lah. Dia tak adalah sejuk sangat-sangat, tapi tak juga macam warm juga. Habis dinner kat medan belakang ni, kedai nombor 10. Tengok TikTok punya suggestion. Cantik kan lampu-lampu kat belakang tu. Okay guys, kita dah check out. Aku tak sempat nak cakap banyak sangat. Sekarang kita dekat Kia Farm nak shopping. Oh by the way, tadi aku tak sempat. Aku tak teringat nak record. Aku pergi melawat tempat kerja kawan aku, classmate aku time degree. So hari kedua ni vlog nak balik je lah Hari tu lalu sini buat vlog pakai kamera digital yang lama tu dengan classmate. Sekarang dah ada vlogging kamera yang proper. Classmate pula tak ada. Dia macam deja vu lah sikit. Sebab sini kan kita beli-beli. Oh, dramatik kan aku. Aku yang dramatik weh. Aku dramatik, nostalgic. Wah, nak beli aiskrim lah. Tadi kita breakfast kat bilik. Kita tapau nasi lemak makan kat bilik. Sedap. Hello Syah. Ya. Weh, yang kanis tu sedap ke? Sedap. Coklat dia coklat murta. Tak lah, harga punya. Harga mahal, mestilah coklat mahal. Kau tak ingat ke cilok yang kita beli ha? Mahal gak tau. Dimensi lah cilok tu. Kau akan masuk dalam vlog aku. Sebab aku tengah vlog, aku call kau. Alamak, jangan suruh sensor ya. So Aisyah kata kasih sedap. So kita akan beli sekejap lagi. Tapi tadi queue dia panjang ya guys. Sebab dia memang famous pun. Okay, kita nak rasa ni ice plant. Rasa sikit je sebab tak basuh lagi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aunty ni kasih yang dia dah basuhkan. Boleh ya? Oh ya, aunty ni bagi ni. Thank you aunty. Okay, bye. Aku dah beli weh. Lepas tu aku cakap kat dia, aku nak rasa. Nak tumpang dulu je nak rasa. Lepas tu dia kata belum basuh lagi. Lepas tu aku cakap lah tak apalah, saya nak rasa satu helai daun je. Lepas tu dia kata, oh kalau you mau rasa saya ada dalam peti lagi. Okay, rasa dia rangup. Ada rasa lemak-lemak sikit lah. Asal aku zoom. Okay, kita nak tengok alpaka. Tapi ni alpaka yang tak payah bayar. Dia boleh tengok. Semua orang boleh tengok. Oh, itu comel.
Kak. Okay, kita dah beli yang aku call Aisyah tadi. Kita akan tengok betul ke Aisyah kata okey. Aisyah tahu tak taste coklat aku ni macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kita tengah nak lunch dekat KHM. KHM ni dekat apa? Taman Sedia ke Kampung Sedia? Taman Sedia. Taman Sedia KHM. Okay, KHM ni hari tu masa kita orang field trip pergi Cameron kan dengan classmate aku kan, kita makan kat sini. Masa tu memang ramai orang. Lepas tu kita orang kena kejar timing kan nak naik bas. So aku dengan kawan aku, kita orang tapau je. Kenangan. Aku ni selalu flashback. Ya udang. Mi apa? Mi bodoh. Skon. Nasi lemak ayam goreng. Nasi lemak ayam rendang. Aiskrim untuk budak Mikael.